Macam mana kalau adik tukar nama tanpa beritahu adik-beradik yang lain? Adik tukar nama. Pertama, saya sangat sarankan buat semakkan dulu dekat pejabat tanah, beli carian rasmi ataupun carian persendirian. Semak nama tu masih nama si mati ataupun dah tukar ke nama dia. Kalau kata dah tukar kepada nama dia, ada dua kemungkinan. Satu, urusan tu dah dibuat semasa si mati hidup. Urusan pindah milik itu dibuat semasa hidup. Jadi pada arwah kepada adik masih hidup. Benda tu kalau dibuat secara teratur, tersusun dengan lengkap, benda tu sah. Melainkan dia bapa ataupun arwah tu diugut, itu satu cerita lain. Kalau kata tapi kalau kata berlaku macam tu, kita bolehlah nak fight dekat mahkamah, tapi cerita dia panjang lah. Kena ada bukti apa semua. Kalau kata yang kedua, tukar daripada nama arwah kepada nama dia selepas kematian. Dekat sini kita kena dapatkan perintah tersebut. Nak semak perintah ataupun urusan pusaka yang adik buat tu, dia ada senaraikan tak nama adik-beradik ni. Mungkin kalau kata dia lelaki, dia boleh kata dia seorang je ke, ataupun dia pakat ke macam mana ke. Sebab dekat pejabat pusaka tak tahu waris ni ada berapa orang. Kalau dia menipu, tu kira salah dia lah. Kalau yang itu jelas boleh tukar lah. Tapi dia ada proses jugalah nak kena buat tu. Tapi cek dulu dekat carian persendirian ataupun carian rasmi. Kalau benda tu berlaku, boleh DM saya untuk dapatkan bantuan lebih lanjut lah. Yang tu nanti kena cerita lain.